Selamat pagi murid-murid. Bertemu kita pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan belajar menulis jawapan. Sila buka buku teks muka surat 73. Muka surat 73. Tajuk pada pagi ini ialah indahnya hiasan. Sila baca bersama saya. Bunga manggar digunakan untuk mengiringi pasangan pengantin dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Okey, nama yang kedua, toranam ialah hiasan daun yang dianyam daripada daun kelapa. Masyarakat India memasang toranam di hadapan rumah mereka semasa perayaan Deepavali, Pongal dan majlis perkahwinan. Hiasan kepala yang dipakai oleh masyarakat orang asli dikenali sebagai tempok. Pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina semasa menyambut Tahun Baharu Cina. Okay, soalan 1. Apakah toranam? Soalan tu. Apakah toranam? Okey, jawapannya apa? Ni. Toranam ialah hiasan daun yang dianyam daripada daun kelapa. Itu jawapan soalan 1. Okey, kamu salin. Faham ya? Okey. Soalan yang kedua. Bilakah pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina? Okey, bila mesti jawapan dia masa, time. Okey. Okey, pokok limau sering dijadikan hiasan. Okey, tengok. Keyword ini. Keyword. Pokok limau sering dijadikan hiasan. Ni, saya petikan. Pokok limau sering dijadikan hiasan oleh masyarakat Cina semasa menyambut Tahun Baru Cina. Copy balik yang tu. Ini jawapan nombor 2. Okey. Soalan nombor 3. Ini kebat. Ada gambar otak tu kan. Itu kebat. So, kamu berfikir sendiri. Bagaimana? Kalau soalan bagaimana, dia mesti cara. Kalau soalan bagaimana, jawapan mesti cara. How to do. Masyarakat orang asli menghias kepala mereka. Bagaimana dia menghias? Ni, bagaimana dia menghias kepala mereka? Tulis. Masyarakat orang asli menghias kepala mereka dengan menganyam tempok. Copy balik. Saya ulang. Masyarakat orang asli menghias kepala mereka dengan menganyam tempok. Okey? Menganyam itu kita panggil menganyam. Okey, itu soalan nombor 3. Okey, nombor 4. Selain majlis perkahwinan, bunga mangga digunakan dalam majlis apa? Ini perkahwinan. Okey, lagi selain daripada itu, ini majlis apa ini? Di sekolah. Meraihkan tetamu. Ini balik soalan ini. Selain majlis perkahwinan, bunga mangga digunakan dalam majlis seperti meraihkan tetamu di sekolah. Okey, itu soalan nombor 4. Meraihkan tetamu di sekolah. Salin balik ini ya. Okey, soalan yang kelima. Mengapakah perhiasan digunakan semasa mengadakan majlis atau menyambut sesuatu perayaan? Mengapa?
Kalau soalan mengapa, mesti kerana. Ya, mengapa, mesti kerana jawapan. Salin balik soalan. Salin balik soalan. Perhiasan digunakan semasa mengadakan majlis atau menyambut sesuatu perayaan. Bagi menceriakan, boleh. Bagi menceriakan tetamu, menceriakan suasana. Itu. Atau kamu boleh cari jawapan kamu sendiri yang boleh diterima. Okey? Okey. Kamu buat soalan 1, 2, 3, 4, 5 dalam buku BM1. Sudah siap? Hantar jawapan pada saya. Okey? Sekian. Terima kasih.